Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi cerita dengan rakan-rakan tentang sebuah buku yang menarik dan penuh dengan pengajaran yang bertajuk Miss Forensic Science karya Lia Alias. Oh, sebelum tu saya nak perkenalkan diri dahulu. Nama dia beri Nur Arisa Sofia binti MD Akbar berumur 11 tahun. Bersekolah di Sekolah Kebahasaan Sultan Abdul Aziz Telu Intan, Perak. Kod sekolah ABB 5075. Berbalik kepada buku ini merupakan sebuah novel fiction science yang diterbitkan oleh PTS Media Group pada Januari 2025 dan merupakan sebahagian daripada siri Miss. Buku ini mengandungi 120 surat dan ilustrasi kulit buku ini membuatkan saya tertarik untuk membaca kandungan ceritanya. Novel ini mengisahkan tentang Wafa, seorang pelajar yang sangat meminati sains. Ketika sedang mengumpulkan spesimen untuk kajian sains, dia tiba-tiba disedut ke dalam lorong hitam secara muncul secara misteri. Wafa mendapati dirinya berada pada masa hadapan di sebuah bandar cyber alpha, di mana manusia terpaksa membeli tangki oksigen untuk bernafas kerana ketiadaan tumbuh-tumbuhan di seluruh muka bumi. Kawan-kawan tahu kan betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Bersama rakan-rakan barunya, Wafa berusaha untuk menghijaukan semula bandar cyber alpha. Namun banyak rintangan yang boleh dihadapi oleh mereka kerana kerakusan manusia. Agak-agaknya ada kami akan berjaya dalam misi ini. Saya amat tertarik dengan cara penulis menggabungkan ilmu fiction science dengan isu alam sekitar yang relevan. Watak Wafa digambarkan sebagai seorang yang berani dan bersemangat, menjadikan cerita ini terinspirasi kepada pembaca-pembaca muda. Gaya penulisan yang mudah difahami dan plot yang menarik menjadikan buku ini berjaya mendapati saya hingga saya teruja untuk mendalami dunia sains. Banyak pengajaran yang boleh diperolehi daripada buku ini. Antaranya, ia menekankan kepentingan menjaga alam sekitar dan menerangkan kisah negatif akibat ketidakpedulian terhadapnya, seperti bandar cyber alpha. Ia juga menggalakkan pembaca untuk berfikir secara kritis tentang masa depan dan peranan mereka dalam memelihara bumi. Adakah kita sanggup membeli oksigen semata-mata untuk bernafas? Selain itu, semangat ingin tahu dan ketabahan Wafa boleh dijadikan contoh kepada pelajar dalam mengejar ilmu. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua murid tahap 2 sekolah rendah dan sekolah menengah, serta sesiapa saja yang meminati cerita fiction science. Sekian saja perkongsian daripada saya. Bye. Assalamualaikum.